Apa benda ni? Rumah Sepah betul. Mana budak-budak tu? Bangun. Cepat kemas semua mainan tu. Saya sudah tak ada tenaga, Kak Ros. Betul. Baik, Opa ada challenge. Siapa paling banyak kemas rumah hari ini? Masa berbuka dapat makanan paling besar. Okey, Opa. Kitorang siap bantu Opa. Kak Ros baring saja ni. Nanti tak dapat makanan besar lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahniah Upin Ipin. Korang paling banyak kemas rumah. Jadi korang dapat makanan paling besar. Yeay! Kak Ros cuma dapat makanan kecil. Sebab tidak tolong kemas rumah. Makanan Kak Ros kecil sangat. Haha. Yang penting akak tidak puasa sampai 3 tahun. Sudah, jangan gaduh. Cepat makan. Wow! Alamak, hanya tulisan. Saya cuma dapat emoji. Yay! Tenang Upin Ipin, Opah cuma prank. Ini makanan untuk kita semua. Jadi Opah tidak bagi kitorang makan 3 tahun itu cuma prank. Iyalah. Jom ambil makanan tu. Baik, Opah. Akhirnya kita boleh makan Ipin. Betul.